antara tanah dan emas. Apa perbezaan dan persamaan? Yang pertama, persamaan dulu. Persamaan tanah dan emas ni dua-dua perkara ataupun aset yang mahal. Harga dia sentiasa meningkat. Daripada 5 tahun lepas sampailah hari ni, harganya sentiasa menaik untuk jangka masa yang panjang lah. Okay? Dan apa perbezaan tanah dan emas? Yang pertama, emas kita boleh beli dengan bajet minimum, sangat kecil. Tanah kita tak boleh nak beli dengan bajet yang kecil. Yang kedua, tanah kita boleh beli dengan loan. Ada bank yang offer untuk buat loan. Emas kebanyakannya kita tak boleh beli buat loan lah. Dan tak boleh pun. Kalau kita buat personal loan beli emas itu lain cerita lah. Kalau buat loan sebab nak beli emas memang tak ada. Dan yang ketiga ni antara benda yang paling penting. Emas sangat senang dicairkan. Tanah sangat susah. Mungkin ambil masa 6 bulan hingga setahun untuk kita cairkan. Jadi nak jadikan tanah sebagai emergency untuk aset untuk kita simpan senang cairkan sangat mustahil lah. Okay? Itu pengalaman saya. Semoga bermanfaat. Teruskan follow saya.